kau sebelum aku. Betul-betul muka kau baik kaya keluar. Messi, woi, lepaslah. Nak tidur esok. Kerja. Bila kau dah kurus, cantik, mana tahu Adri nak balik kat kau, kan? By the way, lain kali kalau nak jogging, janganlah pakai bengkong ni. Macam mana nak bernafas? Kalau awak betul-betul nak kurus, saya boleh tolong. I memang nak spend time with you. Tapi itulah, ni boss call. I kena balik kerja. I'll see you tomorrow, okay? Okay. Okay, take care. Love you. Okay. Here is my surprise. Suka tak? Besarnya. This is Cantik. for you. Thank you. Yang sesuai dengan karakter cucu saya, faham tu? Tapi apa yang bawa bagi saya? Semuanya terang, merah, biru. Ingatnya kedai minum ke? Bukan Datin. Inilah dia konsep masculine bachelor pad. Hey, please lah Roslan. Rosli Datin. Whatever, Roslan, Rosmau, whatever, I don't care. Apa yang saya nak sekarang ni adalah desain yang terbaik. Saya memang tak suka awak dan saya tak nak desain awak. Saya tak nak. Interesting. Okey, macam ni. Apa kata kita buat macam warehouse yang lama. Kita gantikan wall ni kepada brick wall, white brick wall. Okey tak? I'm not sure about warehouse. Actually kan, I imagine kan Transformers. You know, ada robot kat sana, ada robot kat sini. Really high tech. Transformers, Datin. Are you sure, Datin? Ya. Berapa umur your grandson? Alah, Irfan. Biarlah. Lagipun ini rumah pertama Irfan kan. Jadi biarlah nenek yang design. Nanti kalau nenek dah tak ada juga benda yang Irfan nak kenangkan, kan? Apa? Okey. Okey, fine. Cucu nenek. Tapi janganlah 100% dengan tema Transformers tu. Sikit-sikit dah lah. Tapi ada Transformers ya? Yes. Nanti kan ada robot kat sana, ada robot kat sini. Wah, cantiknya. Wah, sukanya. Nenek tengok atas kejap. Lepas tu dia kata aku ni gemuk. Lepas tu dia nekat nak kuruskan aku pula tu. Aku ni gemuk sangat ke? You all, mana ada you all gemuk sangat, okey? Sir, dia sajalah nak lakukan gym dia tu. Tak tahu gym dia sendu kot. Ni semua salah kau tau. Dengan Camelia saya terjebat. Hey, you all belum jumpa lagi tau Datin Kepoci tu. Kalau you all jumpa dia, I guarantee you balik rumah minum klor. Mati tercekik tau. Dah lah cerita pasal Datin Kewat tu. Tolonglah. Why not? You cerita pasal Adri. Dah tahu tak Adri nak melawak aku. Mana cicit? Boleh bagi dah, dia tak bagi lagi. Habis mana kau tahu? Kawan dia cakap. Wah, romantiknya you all. Dah lama you all bercinta akhirnya. Hello? Nak jumpa? Kat mana? I can explain. Explain apa? Actually, aku dah lama dah suka dekat Adri. Sejak aku dekat overseas lagi. So, maknanya korang dah... Dah. Don't cry. Buta macam Kasim Selamat nanti, Kau ni, aku tengah sedih pula. Allah. Babe, listen here.
Camelia yang aku kenal sejak sekolah rendah lagi tak pernah putus asa tau. She's a very strong girl, selalu positif. Right? So, always be positive. Apa aku nak buat sekarang ni?